Dana-dana kalau datang daripada sumber agensi kerajaan, badan kerajaan ialah dana rakyat. Itu adalah kutipan-kutipan daripada rakyat. Cukai pendapatan, cukai tanah, cukai apa yang cukai. Dan apabila dana tu diberi kepada seseorang dan tidak dinilai sama ada dia layak atau tidak ke bawah kemampuan nak bayar balik ataupun dibagi sebagai grant, pemberian tanpa bayar balik, maka rasa saya rakyat tentu sekali tidak suka. Kerana dia bertukus lumus kerja. Dan kerana dia sudah sampai taraf bayar cukai, maka dicukai. Gunakanlah cukai untuk membantu orang-orang yang tidak berkemampuan di sekolah, kesihatan rakyat. Mengapa pula bagi pinjaman beratus-ratus juta ataupun bagi grant beratus-ratus juta kepada orang itu, orang ini? Rakyat yang bayar cukai macam saya, ramai, mengatakan, kenapa disalah salurkan duit kami yang kami bayar cukai tu? Bayar cukai kerana kita ikhlas, kita dah dapat pendapatan ni, dah sampai kepada hak bayar cukai, bayar. Dan kita harap cukai itu akan pergi kepada rakyat yang lain yang memerlukan berbagai perkhidmatan. Dia tak perlu duit banyak rakyat ni. Duit tu sekejap je habis. Madani tak madani ke, bestari tak bestari, katalah ya, bagi dia 200, berapa hari yang boleh habis. Tapi kalau dia bagi kemudahan kesihatan berterusan, dia lengkap ke hospital-hospital, dipastikan supaya kos hospital itu tidak sebagai komersial. Asal ngam-ngam bayar cukup kan kos. Maka rakyat merasailah apa yang dibayar oleh cukai oleh rakyat-rakyat yang membayar cukai. Jadi puas hatilah kami tengok kan. Sekolah diperbantukan. Tak adalah baru hari ni bercakap sekolah punya toilet, bilik mandi sekolah, bilik jamban tanda sekolah. Ni tahun 2024 masuk 25 masih kita nak cakap hal tanda sekolah. Malulah kita.